Brand Tupperware yang korang selalu hilangkan kan, yang mak korang punya tu, kali ni dia nak buat comeback besar-besaran bulan April 2025 ni. Mak-mak boleh lah tarik nafas lega. Dulu kan company ni bankrupt pada September 2024. Masa tu kan semua orang terkejut lah. Brand legend tu tiba-tiba nak lingkup. Guys, Tupperware ni kan memang budaya mak-mak Malaysia semua. Saya nak percaya boleh jatuh, tapi honestly kan tak pelik sangat lah, sebab satu bekas tu je harga dia macam duit belanja sebulan di minyak lah macam kereta. Tapi sekarang ni dia nak bangkit balik, ada new strategy, ada new management, ada new marketing. Katanya nak tarik balik hati peminat lama, dan at the same time kan dia nak tackle Gen Z dan millennials. So maybe lepas ni kita tengok Tupperware design yang mungkin lebih trendy. Mungkin dia akan buat collab dengan artis, atau mungkin harga dia murah sikit. Mungkin lah. Tapi serius kan, kalau harga dia masih premium, kau nak beli ke? Aku rasa mak aku mesti beli. Sebab bagi dia Tupperware ni bukan bekas makanan, tapi macam emas. Tak pun atau macam batu pusaka. Okay guys, tu je.